So, korang tengok laptop ni. Bentuk dia ringan. Aku sebelah tangan macam ni je. Yang paling penting, dia touchscreen. Korang bayangkan touchscreen lagi. Okay korang, dekat tengah aku, ini ada laptop. Dia specifically laptop business tau. But, apa yang aku suka dengan laptop business ni, nombor satu, dia bukan setakat ringan gila, tetapi at the same time, nipis and cukup power untuk nombor satu, buat kerja, buat assignment. Paling penting, main game. Walaupun rupa dia macam bukan laptop gaming, tapi dia laptop business yang aku sendiri aku dah main game. Aku sangat terkejut betapa ringannya, betapa senyapnya. Boleh main game, boleh main kerja. Ini Asus ExpertBook Ultra. Nombor 1, Asus panggil dia the flagship of the industry. Maksudnya laptop ni bukan biasa-biasa. Sebab dia nombor 1, ringan. Nombor 2, power. Nombor 3, boleh buat kerja yang luar biasa. So, korang tengok laptop ni. Bentuk dia ringan. Aku sebelah tangan macam ni je. Nombor 1, aku impress. Berat dia 900 gram je. Korang bayangkan, aku buka pakai satu jari macam ni pun dah boleh buka. Nombor 2, aku suka sebab aku dah install Xbox punya app. Korang bayangkan, aku boleh main game kat dalam laptop yang ringan ni, yang cukup berkuasa. Lepas tu, nipis dia pula 10.9mm. Korang bayangkan, aku nak masuk dalam aku punya backpack pun senang. Nak bawa sebelah tangan pun boleh. Aku boleh bawa pakai dua jari dia macam ni. Lepas tu pula, dia punya body dia buat dari magnesium aluminium alloy and dia pakai CNC chassis. So, bila korang first time pegang kan, dia rasa macam plastik tau. But, dia bukan plastik sebenarnya. Dia satu material yang sangat tahan lasa and sangat ringan. Lepas tu, let's talk about performance. Okay, dekat dalam laptop ni ada power yang sangat serius. Dia ada Intel Core Ultra X7 AI processor. Punya panjang nak sebut dia. Lepas tu, dia punya CPU pula 50W. Lepas tu, dari segi SSD pula, untuk laptop ni ada sampai 2TB. Kalau korang nak sumbat game macam-macam pun, no problem at all. And dia ada cooling system juga, yang dipanggil sebagai Asus ExpertCool Pro. Macam aku sendiri dah try, aku dah main game kat sini, and aku dapat rasakan dia kurang panas berbanding laptop yang lain. Walaupun laptop ni nipis saja. Next, yang aku suka display dia. Dia ada display 3K tandem OLED. So korang tengok, dia OLED and at the same time juga dia matte display. So korang boleh tengok tu, no reflection at all. Walaupun depan aku ni ada lampu yang sangat besar, but macam korang tak nampak lampu kan. So dia susah untuk yang macam someone yang kalau korang nak buat kerja kat cafe dekat luar ke kan, so that korang tak nampak reflection orang lalu lalang dekat belakang. Best kan. Lepas tu pula, dari segi size pula 14 inci. Dia tak terlalu besar sangat, and dia muat-muat macam nak masuk dekat dalam backpack korang. Lepas tu, dari segi brightness pula, dia support sehingga 1400 nits and ada 120Hz refresh rate. Yang paling penting, dia touchscreen. Korang bayangkan, touchscreen lagi. Next, let's talk about keyboard dia. Sepanjang aku pakai, aku rasa best untuk typing dia. Dia tak rasa tenggelam sangat, and dia clicky. So korang boleh nak buat kerja dengan lebih yang banyak menyping dokumen tu, korang akan dapat rasa macam satu kepuasan bila korang type. Sebab dia punya bunyi dia pun agak best. Dengar tu. Not bad, not bad. Lepas tu pula, apa yang aku suka dengan touchpad dia, memang besar gila. Hampir keseluruhan keyboard ni, korang bayangkan, dia punya touchpad dia dah merangkumi keseluruhan yang dekat bahagian bawah ni. Yang paling penting, dia haptic feedback. Yang mana yang dah biasa pakai MacBook tu, dia ada haptic feedback. So that korang gerak, bila korang menekan, dia akan rasa macam benda ni bergerak. Padahal dia tak bergerak, dia vibration. Dia ada haptic feedback. So kalau korang nak touch, lepas tu nak klik-klik tu, dia rasa best. Paling penting, dia luas and besar kat sini. Lagi satu benda pula yang membuatkan laptop ni unik, dia ada Asus Expert Lumi, iaitu dekat sini dia ada macam lampu tau. Lampu ni akan menyala tiap-tiap kali dapat macam notification, ataupun nak shutdown laptop ke, ataupun nak on laptop. So aku boleh tunjuk kat korang. Kita zoom sikit kan. Zoom sikit dekat bahagian ni. Bila aku klik preview, nampak tak? Nampak tak tu? Yes, lampu tu. So macam tu lah dia punya lampu dia. Dia nampak macam lain dari yang lain sikit, daripada laptop business lain yang nampak boring. Ini dia tak boring. Next, let's talk about speaker dia. Dekat dalam dia ada 6 speaker dengan Dolby Atmos. Korang bayangkan, dengan laptop senipis ni support Dolby Atmos. So let's say kalau korang nak macam tengah meeting kan, nak dengar orang klien korang punya suara lebih jelas, especially nak main game pun akan jadi lebih imersif. Nak layan Netflix malam-malam pun best. And ini aku boleh mendemo dia punya speaker dia sedikit sebanyak. Jom kita play. Play. Ni volume up, ni volume down.
Not bad. Lepas tu, let's talk about charging pula. Okay, dari segi charging dia support 70 watt hour. At the same time, korang boleh charge pakai USB Type-C. Korang tengok lubang kat sini. USB Type-C je. Korang jangan risau. Everything dah compatible dengan yang dah ada wire sekarang. Dia tak pakai wire pelik-pelik macam laptop lain. So, sini ada USB Type-C satu. Let's say kalau korang nak cucuk kat sini pun boleh. Dia ada dua. Next, let's talk about security pula. Okay, dah nama pun laptop business, mesti security dia kena tip-top. Yang paling best, dia ada Asus Expert Guardian. Maksudnya kan, dia punya security dia level hardware terus, dah bukan software. So, apa yang dimaksudkan dengan level hardware? Korang mainkan, number one, webcam dia ada physical button untuk korang sorokkan webcam kat sini. Sekejap aku zoom macam biasa. Korang tengok kat sini, dia ada macam slide tau. Bila aku slide, dia tutup. Ni buka, boleh buka tutup secara physical. At the same time juga, dia punya security dia dah level BIOS. Untuk yang tak tahu kan, BIOS ni macam the moment kalau korang buka on laptop, dia akan masuk BIOS dulu. So, dia akan lock dekat situ. Security dia sampai ke level BIOS juga. At the same time juga, untuk korang yang nak buat business, nak pakai laptop ni, dia punya rupa dia bukan setakat untuk protection and security, dia juga ada gaya. Korang tengok kan, cantik kan. Next, let's talk about durability pula. Dari segi tahan lasak. Okay, yang paling best untuk laptop ni, dia ada 9H scratch resistant. Okay, 9H ni, maksud H ni hardness level. So, dekat dalam ukuran hardness 9H ni antara yang paling tinggi. Maksudnya, kalau korang nak bagi cala ke apa kan, dia susah nak nampak. Dia kira tahan cala lah kan. Sebab dia punya texture dia macam matte sikit kan. So that laptop korang akan nampak looks good. Let's say kalau korang dah pakai bertahun-tahun. At the same time juga dia ada smudge resistant. So that kalau tangan korang macam berminyak ke apa kan, korang pegang-pegang macam ni kan, laptop tetap nampak sangat cantik macam ni. Lepas tu pula, laptop ni dia ada spill resistant. Maksudnya kalau korang ambil air, korang tuang, dia masih boleh tahan. Ini penting untuk orang bisnes kan, selalu kan nak buat kerja kan mesti ada macam air kopi kat sebelah kan. Let's say lah tiba-tiba tumpah, korang tak perlu risau, dia ada spill resistant. Last but not least, untuk Asus ExpertBook Ultra ni, let's say kalau korang tengah cari laptop yang ringan macam Ultrabook, at the same time dia power macam mobile workstation, this is one of the laptop yang korang boleh consider. At the same time, korang tengok, aku run Forza Horizon 6 dekat sini pun dah tak jadi masalah. Laptop ringan macam ni. Macam biasa, let's say kalau korang tengah mencari laptop bisnes yang bukan setakat boleh buat kerja, main game, layan movie, layan Forza Horizon contohnya, and ringan, tahan lasak, Asus ExpertBook Ultra ni is one of the laptop yang korang boleh consider. What do you think? Aku dah try and now it's your turn. Okay, layan Forza dulu.